penduduk sini pun memang gembira, ke jiran-jiran semua. Antara jenayah dah kurang dah, pencuri-pencuri pun dah kurang dah. Memang kita gembira dia duduk sini lah. Polis pun selalu ada pusing-pusing, rela ada pusing-pusing. Memang kita seronok lah duduk sini. Memang polis dia ada kerja kuat daripada dulu sekarang. Program-program ini dah memang dah okey dah. Lagi kena tambahkan lagi agensi untuk mentambahkan program ni untuk nak kurangkan jenayah, untuk keselamatan orang awam lah. Lebih bagus. Sekarang saya juga tak takutlah macam malam saya boleh jalan kaki dekat rumah, luar kawasan rumah, sendiri boleh jalan-jalan dan jiran saya juga dapat lebih selamatlah. Dengan adanya community policing dan juga memang pihak kami dapat banyak bimbingan dan juga tunjuk ajar daripada pihak polis, IPK, IPD dan khususnya balai polis di Bayan Lepas. Memang betul pada dahulunya memang ada banyak kes-kes jenayah yang berlaku di sini dan dengan adanya kerjasama dari pihak polis terutama sekali dengan kes-kes yang tertentu telah diberitahu kepada pihak kami supaya kami boleh semasa rondaan bertumpu kepada kawasan-kawasan tertentu dan juga kes-kes macam ragut ke, curi motosikal ke, semasa pihak kami beronda, pihak kami boleh tunjuk kepada kawasan-kawasan tersebut. Memang itulah kerjasama yang erat daripada pihak kami dengan polis. Dalam usaha menyelamatkan dan mengekalkan keamanan kawasan sini, pihak kami juga berbudi kepada JPAM, rela dalam usaha menjaga keselamatan, menjaga keamanan dan juga mengurangkan kes-kes jenayah di kawasan-kawasan sini. Skop penugasan saya membuat rondaan jenayah di sekitar kawasan-kawasan hotspot dan dibantu oleh JPAM dan rela. Bagi pendapat saya, membuat rondaan bersama JPAM dan rela dapat membantu lagi lah pihak PDRM menjalankan tugas-tugas membuat rondaan. Dan harapan saya, rondaan bersama JPAM dan rela diperluaskan lagi di lain-lain tempat yang bukan sekadar tempat yang banyak berlaku jenayah saja. Tempat-tempat lain dan pedalaman mungkin boleh diperluaskan lagi lah. Saya rasa berbangga kerana dapat bersama dengan PDRM dan ia memberikan satu pengalaman yang baik untuk saya selama ini. Dan saya juga amat berterima kasih kepada KDN kerana memberi peluang kepada Ikatan Relawan Rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan PDRM untuk mengurangkan jenayah di negeri ini. Dan bagi saya sungguh bertuah kerana tidak semua anggota rela dapat mengikuti bersama dengan PDRM. Saya berharap strategi Lautan Biru Kebangsaan dapat diteruskan lagi kerana memberi kesan kepada diri saya.